bagaimana kematian Nabi. Saya nak cerita. Pernah orang dengar tapi cerita balik. Tuan-tuan kena ingat pada tanggal 12 Rabiul Awal. Nabi ni tuan-tuan, 12 Rabiul Awal kita sambut kelahiran Nabi. Tapi itulah khiamat yang paling dahsyat untuk Nabi SAW. Khiamat macam mana? Nabi menghembus nafasnya terakhir. Pada pagi subuh tu, bila Bilal laung azan, Nabi bangun. Wahai Fatimah, sebab rumah Fatimah, tuan-tuan dekat dengan rumah Nabi. Fatimah, hari ni aku tak larat lah. Kalau ada, tuan-tuan, dia kata kalau ada, lantiklah Abu Bakar jadi imam. Fatimah bergegah. Masa tu Sayyidina Ali dengan Salman disebut. Bangun. Wahai Fatimah, kenapa? Nabi tak larat. Bila tak larat, ni Salman dengan ni, pergi angkat Nabi ni, pergi masjid. Tuan-tuan tengok, tak larat pun main masjid. Kita kalau muda tak pernah main masjid, tak tahulah, saya nak tanya betul-betul lah. Kakak, siapa yang main dengan suami dia? Cuba angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 6. Dalam 20 orang. Siapa main dengan isteri dia? Cuba angkat tangan. Tak ada. Hei, makcik main dengan suami mana? Tengok teruknya suami tak mau mengaku, tuan-tuan. Bang, saya nak bagi tahu, kakak, kita datang ni. Suami tak datang. Tapi suami suruh, dia dapat pahala juga. Suami datang, kakak suruh, kakak duduk di rumah, kakak dapat 2 pahala. Hebat tak? Hebat oh. Sebab tu saya nak bagi tahu, ni, Nabi SAW ni, masa hidup dia, tak larat bawa masjid. Ni suami kita duduk di rumah. Dia dapat pahala, korang ajar betul. No, kakak suruh mai tak? Suruhlah mai kak. Suami Nabi tak larat, bawa mai masjid. Bila sampai masjid, Nabi kata, wahai Abu Bakar, naiklah kau jadi imam. Baru Sayyidina Abu Bakar langkah. Tengok-tengok, ini namanya pemimpin melalui teladan. Kan? Bila disuruh, baru buat. Sebab apa? Sebab dia tak mendahului Nabi. Sebab Nabi masih hidup. Kalau tidak, apa salahnya Sayyidina Abu Bakar naik? Tapi dia kata apa? Wahai Abu Bakar, naik langkah, aku tak larat. Baru Sayyidina Abu Bakar langkah. Bila langkah, Sayyidina Abu Bakar berdiri ni, angkat takbir, 12 Rabiul Awal. Angkat takbir, Sayyidina Abu Bakar menangis. Sahabat ni sambil duduk semayang ni, duduk tanya, kenapalah Nabi, Sayyidina Abu Bakar menangis ni, teriak ni. Dia baca, Bismillahirrahmanirrahim, teriak dia. Sahabat duduk tanya, apa siapa teriak ni? Baca surah teriak. Habis semayang, menangis Sayyidina Abu Bakar. Sahabat duduk tanya, apa siapa Sayyidina Abu Bakar menangis? Rupanya mereka tak tahu pagi tu, pagi yang terakhir bagi para sahabat tengok wajah Nabi. Dah habis sembahyang, mereka angkat Nabi balik ke rumah. Sampai di rumah, tuan-tuan, rumah Nabi ni, daripada sini ke Raudah, lebih kurang dinding tu ya. Bila sampai di rumah, Nabi kata, wahai Fatimah, kalau ada siapa nak jumpa aku, kata aku tak mau terima tetamu, aku uzur. Selang beberapa ketika, tuan-tuan, rumah Nabi diketuk orang. Fatimah bergegas buka pintu. Buka, tengok di depan rumah Nabi, ada seorang lelaki. Tengok wajah dia seram sejuk. Tengok pakai baju putih. Fatimah tutup. Ya Rasulullah, di luar sana ada seorang lelaki, bila aku tengok wajah dia seram sejuk, aku, siapa dia Rasulullah? Pakai baju putih. Nabi kata, benarkan dia masuk. Dialah yang memutuskan nikmat dan kelazatan dunia ini. Dialah malaikatul Israel. Israel masuk. Masuk duduk sebelah kiri Nabi, dia kata. Nabi tengok tuan-tuan, menyerupai seorang lelaki. Nabi tanya, wahai Israel, apakah telah sampai ajalku? Israel kata apa? Ya Rasulullah, aku telah mencari akan umurmu. Pagi ni pagi yang terakhir untuk kamu ya Rasulullah. Tak ada lagi. Nabi kata, wahai Israel, mana Jibril alaihissalam yang sentiasa bersamaanku ketika susah, ketika senang. Jibril duduk di langit ketujuh turun. Duduk sebelah kanan Nabi, menyerupai seorang lelaki. Aku di sini ya Rasulullah. Nabi tanya, wahai Jibril, kenapa tak bersama denganku di saat kematianku? Jibril kata apa? Ya Rasulullah, aku tak mampu melihat saat kematian kamu ya Rasulullah. Nabi kata apa? Wahai Jibril, tidakkah aku ni kekasih Allah? Apakah mati ni sakit bagi aku ke, wahai Jibril? Jibril kata apa? Wahai Rasulullah, walaupun engkau kekasih Allah, tapi ni mati ni sakit ya Rasulullah. Saya nak tanya tuan-tuan yang ada ni, tuan-tuan ni kekasih Allah kah? Tuan-tuan ni Habibullah kah? Makcik Khalilullah kah? Makcik Walilullah kah? Makcik ni orang yang jamin syurga kah? Abang orang jamin syurga kah? Kita orang yang buat dosa bayang saat kematian kita. Cuba bayang. Lalu Nabi kata, wahai Israel, bila aku mati, apa aku dapat? Bila kau macam itulah. Maka Jibril kata apa? Bila engkau meninggal, kau yang pertama akan masuk syurga. Ni kami para malaikat akan menanti roh kamu sampai bertemu dengan Allah.
Engkau yang pertama akan bagi syafaat. Nabi disebutlah. Bila sebut tu, Nabi kata, Alhamdulillah. Wahai Jibril, bagaimana dengan umat aku? Nabi kata, ni nak mati ni. Nak mati ingat lagi. Bagaimana dengan umat aku? Kita tuan-tuan, Nabi pun tak ingat. Bagaimana dengan umat aku? Nabi Jibril kata, umat kamu yang pertama masuk syurga. Ada yang masuk syurga tanpa hisab. Engkau bagi syafaat ya Rasulullah. Nabi pun tenang. Kalau demikian, wahai Israel, ambil nyawa aku. Tuan-tuan, bila dia ambil 12 Rabiul Awal yang kita sambut hari kelahiran Nabi itu, itulah hari kematian Nabi. Lalu dikata dalam kitab, Israel ambil nyawa Nabi ni daripada hujung kaki ni. Ditarik dengan lemah lembut. Nabi kekasih Allah, bang. Nabi bukan macam kita, bang. Banyak dosa, bang. Nabi kekasih Allah. Ditarik lemah lembut. Sampai dekat lutut, Nabi kuatkan suara. Allah, ya Israel, mudahkan aku kekasih Allah. Saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan kekasih Allah kah? Tuan-tuan Habibullah kah? Cuba renung bang, saat kematian kita dengan dosa dan maksiat kita bang. Lalu kata Israel, ya Rasulullah, aku tahu kau kekasih Allah, tapi ini paling mudah ya Rasulullah, tak ada lagi ya Rasulullah. Nabi kata, kalau demikian ambillah nyawaku. Ditarik lemah lembut bang, kekasih Allah bang, bukan kita bang. Sampai dekat pusat, Nabi kuatkan suara, Allah, wahai Israel, mudahkan aku ni kekasih Allah. Menangis dikatakan Jibril dengan Israel, ya Rasulullah, ini paling mudah ya Rasulullah, tak ada lagi ya Rasulullah. Nabi kata, kalau demikian ambil, ditarik nyawa Nabi. Itulah yang disebut dalam kitab ni. Kala, Nabi kata, dalam Quran kata, ketahuilah, iza balaghatit taraqi, ketika nyawa sampai halqum ni, waqila man, katakan kepada orang yang nak mati ni, raq, siapa boleh tolong kamu? Wa dhanna annahu al-firaq, siapa pun tak boleh tolong. Wal tafati saqa bisaq, maka berselisih urat kaki, urat tangan kaki ni. Masa itulah tuan-tuan, ni nama ghararah, dada berolak. Ketika dada berolak itulah Nabi kata apa? Rafiqul a'la, Nabi kata Tuhan paling tinggi. Lalu Nabi celupkan tangannya dalam bejana yang ada air. Nabi sapu daripada atas ni sampai ke bawah. Sebab apa? Tak tahan menghadapi sakaratul maut bang. Inilah kiamat yang kita akan lalu, tuan-tuan. Lalu disebut dalam setengah kata Nabi sebut salah, setengah kata ummati yang tu khilaf. Setengah sebut salah. Lalu Nabi sapu ni. Ketika Nabi kata Rafiqul A'la, Tuhan paling tinggi, tuan-tuan. Aisyah kata apa? Ketika aku lihat Nabi pada ketika itu, aku menggerunkan. Ini Nabi kekasih Allah menghadapi saat kematian. Macam mana aku? Dan Aisyah kata. Lalu tuan-tuan, ditarik nyawa Nabi ni. Kemudian tuan-tuan, Nabi sebut Rafiqul A'la, salah, nisa'ukum, perempuan-perempuan jaga. Kemudian nyawanya keluar melalui ubun-ubunnya. Tersebarlah haruman kasturi yang tak dapat dicium oleh manusia dan jin. Nabi kekasih Allah meninggal pada 12 Rabiul Awal. Itu Nabi rasa. Saya nak tanya tuan-tuan kita macam mana. Sebab tu kalau boleh bang, sebelum tidur, astagfirullahaladzim banyak-banyak bang. Takut ni, kiamat ni. Kiamat yang kita akan hadapi ni tuan-tuan. Bagaimana dibayang satu persatu apa kita buat dunia. Takut tuan-tuan, apa yang kita buat nanti Tuhan akan tengok masa keburukan, masa nak mati. Sebab tu adik-adik, alhamdulillah lah ramai malam ni. Saya nak tanya betul-betul, siapa yang umurnya 20 ke bawah, cuba angkat tangan. 20 ke bawah. Alhamdulillah, ramai adik-adik ni. Dulu tak ada, Ustaz orang muda. Terima kasih banyak-banyak. Adik, ingat adik, kematian tu menanti kita. Jadilah masa muda ni orang baik. InsyaAllah kita akan mati juga benda yang baik. Harap-harap macam itulah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah.